Pengalaman tu banyak kan. Sebab kita paling baik hari-hari pergi jumpa dengan dia, kau pun dapat dia. Sebab buat kesalahan disiplin masa tingkatan 1 hingga 3 tu lah, antara tu lah kanakan waktu tu. Saya berjanji tidak akan nakal lagi. Kalau saya nakal lagi, saya akan berjanji lagi. Pernah ditangkap tu biasa. Cikgu Din ni seorang yang sangat tegas pada waktu itu. Kalau dia lalu depan bangunan, kita akan lari ke bangunan belakang. Tetapi aura seorang cikgu ni, dia dapat baca gerak-gerik anak-anak murid dia. Kami pusing ke depan, dia lari. Pusing ke belakang, lari tu ke mana pun akan tetap. Sebab sekolah tu kecil je. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jurut. Tak percaya. Pasal semayang semayang sebabnya saya banyak lari dulu pun yang dia dapat tangkap pasal tak pergi semayang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Balik awal ya. Tapi dengan nasihat dia tu alhamdulillah boleh berubah. So ni sekarang ni dia dah seluar. Dulu dekat orang sendiri pun takut dengan dia. Gerun dia tu. Kalau nak jadi gangster, tak payah nak nuntut ilmu hitam. Nanti jadi macam dia. Ilmu tak dapat, hitam yang dapat, Din. Ada. Sewaktu itu saya sebagai ketua pengawas terpaksa bagi ucapan wakil pelajar. Dalam majlis perhimpunan tu, saya buat teks sendiri tanpa merujuk kepada guru pengawas ataupun guru disiplin. Yang paling kelakarnya, pada waktu itu Cikgu Din adalah guru disiplin, berada di bahagian belakang dewan di bangunan 4 tingkat SMK Tan Sri Abdul Aziz. Saya di bahagian hadapan. Teks saya tu, saya cakap saya dengan ini merasmikan majlis sambutan Hari Guru peringkat sekolah tahun sekian-sekian. Cikgu Din dah cakap pinggang, dah peluk tubuh kat belakang tu, tengok saya usyar pelik. Sebab kita pada waktu itu bukannya kita faham pun apa itu merasmikan. Saya dengan feeling menjadi yang berhormatnya pada waktu itu, merasmikan majlis sekolah. Hebat tak? Itu adalah kenangan yang terindah. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit. Cikgu Din ada satu PL apabila bercakap. Dia kalau nak marah budak-budak dia, pelajar-pelajar dia akan mimik muka, cara bercakap tu dia akan tarik sik. Tarik sik ni macam kalau kita pedas kan, kalau kita pedas kita akan tarik sik kan. Saya panas banget. Awak ni kalau saya marah kan, dia ada tarik satu PL, dia sik, dia akan tarik mulut tu PL Cikgu Din bercakap, dan benda tu tak akan rasa risaulah. Lepas ni kena rotan ke, kena sapak ke apa kan. Ada momen-momen bersama dengan Cikgu Din. Meledak! Kejar budak untuk lari. Yang mana lari, yang mana ponting, yang mana isap okok, semua dia boleh dapat. Sebab tu ada gelaran dia. Gelaran dia kalau macam zaman best saya tu, kami panggil dia lipat gudung. Terlampau laju. Kita berlari, dia berjalan. Tapi boleh dapat. Ada, dia dalam ketegasan tu orang kata ada kelembutannya kan. So orang kata dalam hati tu ada taman lah. Kurang kalau macam nasihat-nasihat dia boleh berbincang. Dia boleh berbincang walaupun tegas, dia boleh berbincang. Dan dia, janganlah dituris luka yang lama, patah tumbuh hilang berganti. cara nasihat orang tua gitu. Abang datang kemari untuk menutup luka yang lama, mengganti dahan yang patah, menjernihkan yang keruh. Pengajaran besar
jalan besar. Disiplin dia tu lah. Dia tegur disiplin walaupun dia sempat kita untuk perbetulkan ilmu saya balik. Kalau dia tak sempat saya rasa bukan saya sekarang ni lah. Mungkin lagi teruk pada zaman sekolah tu. Ya, sudah semestinya tanpa guru siapalah kita. Dengan ilmu Cikgu Din ajar dulu. Contohnya Cikgu Din ajar saya kemahiran hidup, saya skor A subjek tu. Dengan ilmu-ilmu itulah, asas kehidupan itulah yang membuatkan saya boleh membuat banyak benda dengan ilmu yang saya belajar. Kemahiran hidup, nama pun kemahiran hidup. Kita belajar asas untuk hidup dengan ilmu-ilmu yang Cikgu Din ajar pada waktu itu dapat saya gunakan sehingga hari ini. Sebut je nak buat apa, insya-Allah boleh. Kita cuba, tak tahu kita boleh tanya. Banyak sangat ender project langsung meletup. Ini pekerja terbaik cemerlang 2018 ni. Kalau kesian ni. Cikgu, terima kasih banyak cikgu. Walaupun kita tak lama dalam sekolah, tapi nasihat cikgu dengan teguran cikgu selama ni boleh jadi saya yang sekarang. Saya minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Ada salah dan silap saya Cikgu Din daripada zaman sekolah sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang rakan sekerja sehingga hari ini. Minta maaf, minta halal ilmu segala-galanya. Tolong doakan saya, restukan saya, tolong doakan keselamatan kami untuk menghadapi dunia pendidikan kini yang kian mencabar. Doakan kami semua sihat dan terus berjaya dan akhirat. Jenguk-jenguklah datang petang-petang bagi sokongan kepada Ahmad Football Club. Treatment dia mungkin orang tengok dia tegas yang dia garang. Dalam masa yang sama macam saya cakap tadi, dia bantu pelajar-pelajar yang bermasalah apa semuanya. Kebanyakan ni orang tak tahu. Yang orang tahu dia ni garang. Memang selalu untuk jatuh hukum ni dia lah, pegawai hukum dia lah kan. Dan saya dulu sempat dekat buntut. Cikgu Din ni adalah orang peminat tega pasukan bola sepak Arsenal kan. Peminat bola sepak Arsenal. Dan kalau negara pula World Cup, Cikgu Din adalah peminat tega pasukan Spanyol. Kalau dia ada waktu dia bertugas ni, budak-budak payahlah nak lari sekolah ke, nak ponting ke, nak pokok ni kalau hari dia bertugas. Tapi kalau dia tak ada, kita paling raja lah. Itu pelajar sekolah ni memang raja lah. Saya datang sekolah, saya jumpa saya punya girlfriend. Pada waktu itu tahun 2000, sekolah memang pada zaman saya itu adalah situasi yang sangat mencabar lah. Dan saya rasa Cikgu Din ni berada dalam situasi yang sangat struggle pada waktu itu kerana kita ada pergaduhan antara kaum dan sebagainya, sangat struggle. Apa yang boleh saya hantam balik. Dan saya rasa Cikgu Din ni mainkan peranan yang sangat besar pada waktu itu. Sebut je nama, orang dah takut. Lu hantam ah? Ada berani kah? Pot kami, pot disiplin, pot pelajar yang ada masalah tu semua akan dikumpulkan di kemahiran hidup punya bengkel lah. So kat situ dia akan layan sokok, apa tak? Naik sokok kan. So kat situ dia tarik seat lagi. So saya rasa ketegasan tu yang menyebabkan ngaruh disiplin sekolah tu dapat dikawal. Biasanya hukuman apa yang dikenakan? Macam biasa lah, rotan nak saiz berapa inci, 1 inci, 2 inci, 3 inci, nak panjang mana, pendek, bengkok, pecah dan sebagainya. Cepatlah masuk ni. Masuk apa ni? Kau nak balik lah ni. Okey. Bini nak ngamuk tadi je. Saya ingat masa game bola tahun lepas tu, Taik Kucing. Taik Kucing. Oh, kita anggap tim kita dah kuat kan. Bila main, Taik Kucing gampang koma. Saya doa semoga walaupun cikgu dah bersara, cikgu sihat tubuh badan, panjang umur, insyaAllah
kami anak-anak murid ni biasa kenal, biasa je. Saya berdoakan cikgu selamat menjadi yang berhormat, yang bersara. Semoga kekal sihat, kekal fit, ada masa untuk bermain dengan cucu. Lupakan dunia pendidikan, jadikan sebagai kenangan. Jenguk-jenguklah kalau ada apa-apa kenuri-kenara, jemputlah. Kalau Sepanyol menang World Cup, jangan lupa lah, buat makan-makan. Dan kalau Arsenal menang APL, jangan lupa update kat Facebook. Pokok terus sihat selalu Cikgu Din. Minta maaf hujung rambut sampai hujung kaki. Doa restu kami semua. Okey.